China dan India mahukan kesamarataan. Dan pandangan atau sikap perkauman. Saya tidak mengatakan semua orang bersifat begitu, tapi sebahagian besar orang Melayu sekarang ini bersifat demikian. Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kali ini saya mau reaksi satu buah video. Melayu di Malaysia diistimewakan. Chinese dan Tamil di Malaysia menuntut kesetaraan hak seperti Melayu. Oke, seperti apa ulasannya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Etnis Tamil dan Cina Malaysia tuntut hak kesetaraan yang sama seperti di Indonesia. Di Malaysia, warga negara keturunan Cina dan India tidak memiliki hak yang sama seperti warga Melayu. Hal ini disebabkan oleh konstitusi Malaysia yang memberikan hak khusus kepada bumi putra atau Melayu di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, bisnis, dan kepemilikan tanah. Kebijakan ini telah memicu perdebatan di antara warga Melayu dan non-Melayu. Bahkan, anak yang lahir dari orang tua Melayu dan non-Melayu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti beragama Islam, untuk mendapatkan hak sebagai orang Melayu. Kebijakan ini dianggap sangat rasis dan tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di era modern. Perjuangan ketuanan Melayu harus diberhentikan kerana ia sama sekali tidak berkesan. Melayu masih miskin, masih terkebelakang dalam banyak aspek. Bahkan sampai ke hari ini juga, Melayu masih takut negara ini jatuh ke tangan kaum lain. Perasan taknya ahli politik Melayu yang memperjuangkan ketuanan Melayu ini sejak dulu hingga sekarang? Mereka hidup senang-lenang. Mereka terus berkuasa dan harta kekayaan mereka bertambah. Sebaliknya, orang-orang Melayu kebanyakan dalam situasi yang sama. Pada hakikatnya, ketuanan Melayu ini hanyalah senjata ahli politik Melayu elit untuk terus berkuasa. Kita kena bawa perjuangan baru, iaitu perjuangan kelas bawahan lawan kelas atasan. Kelas bawahan ni ianya terdiri dalam kalangan orang-orang Melayu, Cina, India, pribumi lainnya yang miskin, lawan kelas atasan yang juga terdiri dalam kalangan orang Melayu, Cina, India, pribumi lainnya. Kalau semua orang miskin Melayu, Cina, India, pribumi lainnya bersatu padu dan berjuang bersama, kita akan jadi lebih kuat, suara kita lebih lantang. Ini tidak. Sudahlah, semua kaum pun ada ramai yang masih miskin. Itu pun masih nak bergaduh tentang bab ketuanan. Sampai bila-bila pun kita akan macam ni saja. Dan ahli politik ini akan terus berkuasa dan kaya raya. Anda nak ke perkara ni berterusan? Hari ini saya nak bagi tahu satu perkara yang sering kali jadi masalah di negara kita, iaitu hak kesamarataan. Seringkali yang bukan Melayu menuntut, akan menuntut hak kesamarataan. Kami rakyat Malaysia, kami perlukan hak di sini. Macam mana orang Melayu dapat keistimewaan, begitu juga kami bangsa Cina dan India mahukan kesamarataan. Perkara ini yang perlu kita elakkan, sebab negara kita ada perlembagaan dan ada perjanjian-perjanjian dalam perlembagaan yang dibuat dalam Suruhanjaya Red, Suruhanjaya Red British. Bila kami dah diberikan hak kewarganegaraan, itu pun dah dikira hak. Bila jadi warga negara Malaysia pun dah kira hak. Sebelum ini kamu memerontak perlukan kerakyatan. Bila dapat kerakyatan, nak kesamarataan. Sampai bila kamu nak mengusik perlembagaan dan menghina orang Melayu dan memperendahkan orang Melayu. Perkara ini yang menjadikan pecahnya perpaduan. Bukan Melayu saja resis di sini. Bila kamu dah usik perlembagaan pun dikira resis. Itu juga yang masuk dalam indeks yang negara nombor 2 tertinggi di dunia. Kita punya indeks resis paling tinggi di dunia nombor 2. Termasuklah perkara ini yang bangsa lain yang bukan Melayu yang mengusik perlembagaan persekutuan. Macam saya mengkaji perlembagaan persekutuan dan di situ cukup bagus untuk warga negara. Sebab kami ini dibawa oleh British, bukan dibawa oleh Melayu. Bila kita nak tuntut hak dengan orang Melayu, itu adalah salah. Bila kita tanya kenapa kamu nak kesamarataan, nenek moyang aku susah dulu buat jalan, buat kereta api. Tetapi mereka buat atas nama syarikat British, bukan buat atas syarikat Melayu.
Orang Melayu dah cukup baik bagi kamu tinggal di sini dan bertoleransi atas apa yang mereka rasakan, dan mereka sungguh baik membantu kita. Tetapi hari ini berbeza. Bila ingatkan dah pandai, dah cerdik, dah jadi lawyer, mungkin lagi hebat, lagi pandai untuk mengkaji perkara-perkara ini, tetapinya tidak. Mereka masih lagi terikat dengan pemberontakan bagaimana dengan British dulu, ya. Masih dalam sistem kolonisme. Bila kita tanya kenapa kamu nak kesamarataan, kenapa kamu tidak boleh ke apa yang kamu ada, kewarganegaraan pun dah cukup lah. Sebab apa kami ini dah ada kewarganegaraan pun dah cukup. Perkara 21 perkara perlembagaan dah cukup dah. Sebab apa saya cakap cukup? Kalau tak diberi warga negara Malaysia jadi pelarian, sekurang-kurangnya mereka ada masalah, mereka kata kita pendatang. Ya betul, mungkin boleh digelar begitu sebab sebelum ini pun nenek moyang kita pendatang, okeylah. Tapi kami ni tidak boleh digelar pendatang sebab kami generasi baru. Yang digelarkan pendatang ini masih menggunakan sistem kolonisme ataupun ideologi dunia luar. Ya, yang mencintai negara, yang boleh faham konsep-konsep negara ini, itu adalah dikira rakyat Malaysia. Kadang saya malu apa tau? Malu duduk Malaysia lama, bahasa Melayu pun tidak boleh pandai cakap. Bangladesh, Indonesia lagi hebat bahasa dia orang. Nepal lagi hebat dia punya bahasa Melayu. Dan sedangkan itu adalah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Kenapa kamu tak boleh ikuti? Itu menunjukkan dia orang benci. Ya, benci. Lepas tu mengutuk sana, mengutuk sini. Kami dulu susah payah sini, nenek moyang kami susah sini. Ya betul, memang tak dinafikan mereka susah atas nama British, bukan atas nama Malaysia ataupun tanah Melayu. Mereka datang sini bekerja. Contoh orang kita ni, rakyat Malaysia pergi Australia, lepas pergi Australia kami pergi cakap ini negara aku dah lama duduk sini. Sedangkan kau dah dapat kerakyatan tapi kau bukan bangsa asal di situ. Bila dah katakan bangsa asal, itulah ketuanan mereka. Pergi Brunei, ketuanan Melayu. Pergi China, ketuanan Cina. Ya, pergi Amerika, ketuanan orang putih, white man policy. Pergi Filipin, ketuanan Tagalog. Ya, pergi Thailand, ketuanan Thailand. Sampai dekat Malaysia, sampai dekat ketuanan Melayu dekat Malaysia, mereka tidak boleh terima. Mereka cakap tak puas hati kenapa hak istimewa diberikan kepada orang Melayu saja. Itulah sejarah, itulah perlembagaan mengajar kita. Itulah dikatakan hak istimewa perkara 152. Kenapa 153? Kenapa tidak boleh faham? Kenapa nak menafikan, selalu nak buat pergaduhan, perpaduan antar kaum? Ya, kenapa nak bacakan keamanan negara? Itu adalah masalah. Bila kamu dah pertikaikan, itu adalah masalah. Sedangkan dulu tak pernah dipertikaikan pun, masa buat perjanjian dulu. Sekarang jadi masalah. Kenapa? Sebab mereka tidak puas dan mereka masih tamak lagi. Orang Melayu yang mentaliti mereka adalah konservatif, dan mentaliti ini adalah dipengaruhi terutama sekali oleh pandangan atau sikap feudal dan pandangan atau sikap perkauman. Saya tidak mengatakan semua orang bersifat begitu, tapi sebahagian besar orang Melayu sekarang ini bersifat demikian. Ini tertanam dalam mentaliti kita, membuatkan sifat feudal itu membuatkan kita sentiasa tunduk berkuasa raja. Tentang perkauman pula, kita dapati bahawa walaupun orang Melayu paling ramai di sini, negara ini, mereka mempunyai kuasa politik, akan tetapi malangnya mereka sentiasa dalam keadaan seolah-olah ketakutan diancam oleh golongan yang minoriti dalam negara ini. Dan oleh kerana itu mereka kadang-kadang, pemimpin mereka kadang-kadang terutama sekali terkapai-kapai untuk mencari jalan macam mana nak memberikan kekuatan pada golongan mereka dan juga kepada diri mereka sendiri. Itu sebab mereka gunakan perkauman, itu sebab mereka gunakan agama. Masalah yang bertambah buruk sekarang ini. Dan sekarang ini ada pula misalnya soal ICRD ataupun ada soal statut Rom ini, dan mereka gunakan ini bukan saja untuk memperkuatkan kedudukan raja, tetapi memperkuatkan diri mereka sendiri. Kerana raja itu dianggap sebagai seorang yang mewakili ketuhanan Melayu. Bukan saja kedaulatan diri mereka sendiri, tapi ketuhanan Melayu. Jadi kalau ketuhanan Melayu itu ditunjukkan, diagungkan, maka raja dinaikkan. Dengan sendirinya ada golongan Melayu yang perkauman yang suka supaya perkara ini diketengahkan. Kenapa China ni 30% dah dalam Malaysia, tapi kenapa ekonomi dia 80% dalam pegang? 80 ke 70%? Kita kena faham, kalau dari segi negara lain pun, mereka tak ada ketuhanan Melayu. Mereka macam Indonesia, dia tak ada ketuhanan Melayu, dia tak ada ketuhanan Indonesia. Tapi ekonomi dia pun still dikonquer oleh Chinese. Kalau tu awal tahun aku sembang ni Prof Chin daripada USM,
Okey, dia kata kenapa usahawan Melayu ni tak boleh naik macam Cina. Dia kata Chinese ni mereka memang work, memang nak kaya lah, dan dia percaya kaya tu boleh bawa ke mati. Melayu ni dia lebih pada akhirat, which is bukan dia kata salah, tak salah, dia tak kata salah, tapi dia buat research kenapa usahawan, dia compare lah Chinese, kenapa Chinese ni 30% je ada Malaysia, tapi kenapa ekonomi dia 80% dia pegang. Melayu ni sebab dia terlampau comfortable, dan bila dah ada kaya, okay, dia pakai wakaf lepas tu anak dia terumah ambil. Aku nak kata dia sebab aku tahu ketuanan Melayu tu, aku tak boleh kata, tapi itu yang buatkan comfort zone, kita terlampau comfort. Oke guys, demikian satu buah video yang mengulas tentang hak istimewa yang diberikan oleh orang Melayu yang ada di Malaysia. Memang kalau kita berbicara di Malaysia, ada hak yang namanya hak istimewa yang diberikan kepada warga masyarakat Melayu Malaysia. Karena ini ada di perlembagaan ataupun undang-undang Malaysia. Setiap warga Melayu diberikan hak istimewa. Dan tentunya karena Malaysia terdiri dari 3 kaum, yaitu Chinese, India, dan juga Melayu sebagai mayoritas. Hal ini sering menyebabkan yang namanya sikap cemburu bagi minoritas seperti Cina ataupun India. Makanya tak jarang di Malaysia itu sering banget timbul isu-isu perkauman. Oke guys, demikian satu buah video dari Back to 90s yang mengulas tentang hak istimewa di Malaysia yang menyebabkan sering terjadinya kecemburuan bagi non-Melayu. Silakan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.